0.7. 0.7 senang saja. Ada 2 step, iaitu step pertama dan step kedua. Adik-adik cuma ikut anak panah. Okey, kita mulakan daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, step yang kedua adalah dari atas ke bawah. 0, 1, 2. Nombor 2 ni ulang balik naik atas. 2, 3, 4. Nombor 4 ni ulang balik naik atas. 4, 5, 6. Siap? Daripada sini, adik-adik cuma masukkan dalam sifir 7. Okey? 7, 14, 21, 28. Adik-adik, tips yang cikgu nak bagi adalah adik-adik tengok nombor yang paling kecil hingga ke nombor yang terbesar. Adik-adik susun mengikut menaik. Nombor menaik. Okey? 28, 35, 42, 49, 56, 63. Yang 10 darab 7 ni adik-adik cuma tambah seperti yang sebelum ni. 63, 7. Okey? 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 70 tambah lagi 7, 77. 77 tambah lagi 7, 78, 79, 80, maaf. 81, 82, 83, 84. 84. Siap. Settle.